RM27,000 ditunaikan ke dalam bentuk emas pada hari ini. Hari ini 1 November 2025, saya bantu seorang penyimpan emas saya menukarkan RM27,000 wang tunai beliau ke dalam bentuk emas. Beliau membuat belian 5 dinar 1 keping, 20 gram 1 keping, 1 dinar 1 keping dan juga 1 gram 1 keping. So, perkongsian puan ni dia beritahu apa, sebelum ni dia banyak kumpul emas perhiasan 916. Sebab banyaknya emas perhiasan 916 dia, banyak yang emas yang dia dah tak pakai. So, puan ni dia buat keputusan untuk dia jual semua barang kemas yang dia dah tak pakai, tinggalkan sebahagian saja barang kemas yang betul-betul dia pakai dan selebihnya dia tukarkan ke dalam bentuk gold bar dan dinar. Satu tindakan yang sangat bijak oleh Puan H. So, untuk mereka yang berada dalam situasi yang sama, yang ada terlalu banyak emas perhiasan 916 tapi tak pakai, so tuan-puan boleh jual emas-emas tersebut kepada public gold dan kemudian daripada hasil jualan tu tuan-puan boleh buat belian gold bar ataupun dinar. Yang berminat untuk dibantu, tinggalkan nama dan juga nombor telefon, saya akan bantu.